Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Azlina Suha binti Muhammad Nasaruddin, wartawan TV PSS Sanleh. Pada hari ini, 5 April 2025, bermulanya sukan awal bagi kejohanan sukan tahunan SMK Sungai Layar. Hari ini menjadi pembuka tirai kepada persaingan sihat antara para pelajar dalam menunjukkan semangat, usaha dan kerjasama. Diharapkan semua peserta dapat memberikan yang terbaik serta memeriahkan suasana dengan semangat kesukanan yang tinggi. Kita tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya hari ini ialah Datuk Dr. Mustafa bin Idrus, YDP PIBG SMK Sungai Layar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya bertanya Datuk satu soalan. Apakah matlamat untuk sukan kejohanan tahunan SMK Sungai Layar ini? Sukan ini adalah satu aktiviti yang baik, iaitu riadah di pagi pada hari ini. Saya melihat begitu berminat anak-anak pelajar sekolah ini dalam sukan, dan cikgu-cikgu yang berada di sini semuanya mempunyai daya inisiatif untuk membangunkan sukan di sekolah dengan SMK demi untuk daerah sekolah muda dan negeri Kedah amnya. Ini adalah satu pencapaian yang baik dan saya menyokong penuh di atas usaha-usaha gigih yang diketuai oleh Tuan Pengetua Sekolah iaitu Cikgu Samsudin Saleh. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, apa yang kita ingin ketengahkan anak-anak supaya jauhi daripada segala gejala-gejala yang kurang baik, akan terus kita mencapai kecemerlangan demi untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama TV PSS Sanleh. Terima kasih. Semua ini pastikan terbukti, susah dan senang kita harungi, bersatu hati menggapai mimpi. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti, semua yang terbukti, terus kita kejar mimpi. Sekian sahaja liputan sukan awal bagi kejohanan sukan tahunan SMK Sungai Layar. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kerjasama dan menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi sepanjang acara berlangsung. Ikutilah perkembangan kami pada hari akan datang. TV PSS Sanleh setia bersama anda. Hari Sukan Sanleh best. 1, 2, 3, balik!